Bayangkan, musim bunga tiba, anda melangkah keluar ke taman anda penuh harapan, tetapi yang menyambut anda adalah dahan-dahan yang kehitaman, pokok-pokok yang sakit dan batas bunga yang tidak pernah mekar. Pemandangan yang biasa, kan? Selalunya, punca malapetaka musim bunga ini terletak pada apa yang anda lakukan atau tidak lakukan pada bulan Oktober. Hari ini kita akan bongkar 10 kesilapan maut dalam penjagaan taman musim luruh yang akan menuntut bayaran mahal pada musim bunga. Saya jamin beberapa daripadanya pasti akan mengejutkan anda kerana ia menyamar sebagai penjagaan yang betul. Ramai tukang kebun menganggap bulan Oktober sebagai masa untuk menyelesaikan tugas. Setelah mengutip hasil tuaian, membersihkan daun-daun gugur, mereka fikir sudah boleh berehat sehingga musim bunga tiba. Namun hakikatnya, Oktober bukanlah garisan penamat, sebaliknya adalah titik permulaan untuk musim akan datang. Pada waktu inilah, kesihatan, kekuatan dan keindahan masa depan taman anda mula dibina. Kesilapan yang dilakukan pada tempoh ini bukan sahaja merosakkan pemandangan, malah ia melemahkan imuniti tumbuhan dan mewujudkan keadaan sempurna untuk penyakit dan perosak. Baiklah, kesilapan nombor 1 yang sering disalah anggap sebagai tindakan mesra alam. Bagaimana jika saya katakan bahawa tindakan musim luruh yang nampak paling logik, membiarkan daun-daun gugur di taman anda, sebenarnya adalah satu sabotaj terhadap hasil tanaman anda di masa hadapan? Ramai yang beranggapan ini kan penebat semula, jadi sungkupan percuma. Bunyinya memang menarik, bukan? Tapi sebenarnya anda sendiri sedang mencipta tempat persembunyian sempurna untuk pelbagai penyakit dan perosak sepanjang musim sejuk. Di bawah lapisan daun yang padat dan basah ini, kesan rumah hijau yang sebenar akan terbentuk. Lembab, gelap dan kurang pengudaraan, keadaan yang sempurna untuk spora kulat membiak dan bermusim sejuk. Di sinilah patogen penyebab penyakit seperti kudis, ipal, apple scab, kokomikosis pada pokok ceri dan kulat debu, powdery mildew, pada pokok renek akan berlindung sepanjang musim sejuk. Apabila musim bunga tiba dan cuaca mula panas, seluruh tentera patogen ini akan menyerang pucuk dan bunga muda dengan lebih ganas. Tambahan pula, di bawah, timbunan daun-daun yang reput, siput babi gemar, berlindung dan bertelur. Merekalah yang akan keluar memburu tanaman hosta dan kubis anda terlebih dahulu. Anda adalah antara yang paling teruk terjejas. Di bawah lapisan tebal daun basah, rumput akan lemas dan mula mereput. Sebabnya, apabila tiba musim bunga, anda akan melihat tumpukan kuning yang hodoh di laman anda, bukannya rumput hijau yang subur. Sudah tentu, ada yang akan membantah, tapi di hutan, tiada siapa pun yang membersihkan daun-daun itu. Memang benar, tetapi taman anda bukan hutan liar. Ia adalah ekosistem buatan manusia dan tanaman-tanaman yang lebih rentan dan memerlukan penjagaan. Atau adakah anda berpendapat ia sama? Kita bincangkan kesilapan kedua yang pada pandangan pertama nampak seperti contoh kerajinan dan penjagaan yang rapi. Bayangkan anda sedang memegang gunting pangkas merapikan kebun sebelum musim sejuk tiba. Rasa seperti pemilik kebun yang bertanggungjawab, kan? Tapi bagaimana jika saya katakan dalam kebanyakan kes, aktiviti pemangkasan ini sebenarnya bukan penjagaan, tetapi lebih kepada mencederakan tanaman anda dengan teruk. Logiknya mudah difahami. Buang semua yang tidak perlu agar pokok renek dan pokok kelihatan kemas. Namun, bagi pokok itu sendiri, pemangkasan pada bulan Oktober adalah satu tekanan besar dan seolah-olah penipuan.
dahan atau ranting yang baru dipotong, terutamanya dalam cuaca panas, akan memberi isyarat kepada pokok untuk bertindak, iaitu untuk terus tumbuh. Pokok itu daripada masuk ke fasa dorman, tidur secara semula jadi, akan mula menghabiskan sisa tenaganya untuk membangkitkan tunas baharu dan menumbuhkan pucuk muda. Pucuk-pucuk ini tidak akan sempat matang dan mengeras, berkayu sebelum musim sejuk atau frost sebenar tiba. Apa akibatnya? Apabila musim bunga tiba, anda akan melihat hujung ranting yang kehitaman dan mati beku. Namun, bahaya utama sebenarnya bukan itu. Setiap potongan atau luka pada ranting dalam cuaca lembap musim luruh adalah pintu masuk terbuka untuk jangkitan spora kulat yang menyebabkan penyakit seperti kanser kulit kayu atau cytosporosis. Hanya menunggu peluang keemasan ini. Sistem imun pokok sudah lemah, aliran SAP, cecair, melambat dan ia tidak dapat melawan jangkitan dengan berkesan. Akibatnya, anda sendiri yang menjangkiti pokok itu. Apabila tiba musim bunga, anda mungkin perlu merawatnya untuk jangka masa yang panjang dan mungkin tanpa hasil yang berjaya. Jadi, adakah kerapian musim luruh ini berbaloi dengan risiko yang besar itu? Atau mungkin anda berpendapat bahawa pemangkasan sanitari pada musim luruh adalah perlu? Sekarang kita nak sentuh tentang satu kesilapan besar yang selalu dilakukan oleh para pekebun yang paling prihatin, walaupun dengan niat yang baik. Anda tentu ingin membekalkan makanan kepada taman anda sebelum tibanya musim sejuk yang panjang, nak bagi dia kekuatan, kan? Apa lagi yang lebih baik daripada membubuh baja dengan begitu murah hati? Tapi tahukah anda, dengan perbuatan baik ini, anda sebenarnya boleh menjatuhkan hukuman mati kepada tanaman kesayangan anda. Yang kita maksudkan di sini ialah pembajaan dengan kandungan nitrogen yang tinggi. Ingat, nitrogen itu adalah hormon pertumbuhan. Ia bertanggungjawab untuk kehijauan yang subur, daun yang segar dan berair, serta pucuk-pucuk muda. Pada musim panas memang itulah yang kita perlukan. Tapi pada bulan Oktober ini adalah satu bencana. Membubuh nitrogen pada musim luruh ibarat memberi arahan tumbuh cepat kepada seorang askar yang sepatutnya sedang berehat atau tidur. Pokok yang sepatutnya sudah mula bersedia untuk tidur panjang musim sejuk memperlahankan semua proses dan menyalurkan tenaga ke akar, tiba-tiba dapat doping pula. Ia mula galak menghasilkan jisim hijau. Dan apa yang berlaku seterusnya? Akan muncul pucuk-pucuk yang lembut, berair, yang sama sekali tidak bersedia untuk menghadapi frost. Frost serius yang pertama akan terus mengubahnya menjadi jisim hitam, tidak bernyawa. Tapi itu belum semuanya. Yang paling teruk ialah pokok tersebut telah membuang sumber yang sangat berharga untuk pertumbuhan yang sia-sia ini. Sumber yang sebenarnya amat diperlukan untuk kejayaannya menghadapi musim sejuk. Ia akan masuk ke musim sejuk dalam keadaan lemah dan keletihan. Pada musim luruh, tanaman anda sebenarnya memerlukan fosforus dan kalium kerana nutrien ini akan menguatkan akar dan meningkatkan daya tahan terhadap frost. Nitrogen pula adalah musuh utama anda ketika ini. Jadi, adakah anda masih berpendapat bahawa pembajaan musim luruh ini sentiasa membawa kebaikan? Kita bincangkan tentang satu kesilapan yang sering dilakukan kerana perasaan selamat yang palsu. Pada bulan Oktober, hujan kerap turun dan nampaknya tanah sudah cukup lembap untuk sepanjang musim sejuk. Jadi, mengapa perlu siram lagi? Ini adalah salah satu tanggapan yang paling berbahaya yang boleh meragut pokok tuja atau juniper kesayangan anda pada musim bunga nanti. Sebenarnya ada satu fenomena yang dipanggil kemarau fisiologi
musim sejuk. Bunyinya rumit tetapi intinya mudah. Tumbuhan konifer dan malar hijau tidak seperti pokok daun luruh terus-menerus kehilangan lembapan walaupun pada musim sejuk. Proses ini yang dikenali sebagai transpirasi berlaku dengan lebih giat terutamanya pada hari-hari cerah dan berangin pada akhir Februari dan Mac. Sekarang bayangkan matahari bersinar terik, daun-daun jarum secara aktif menguapkan air, tetapi tanah masih beku. Akar tidak dapat menyerap lembapan dari tanah yang keras membeku itu. Pokok mula kering kontang, seolah-olah layu hidup-hidup. Inilah sebabnya mengapa pada musim bunga kita melihat konifer yang berwarna perang, kemerahan dan kering, bukan yang beku. Ia bukan kecederaan akibat frost tetapi akibat dehidrasi. Tanaman muda tahun ini dan tentu saja semua jenis malar hijau seperti tuja, juniper, pokok cemara, pokok pine, rhododendron dan boxwood sangat terjejas. Penyiraman yang banyak pada musim luruh akan meresap jauh ke dalam tanah, membentuk simpanan air strategik yang akan menyelamatkan mereka daripada kekeringan sepanjang musim sejuk. Jadi, apabila anda melihat pokok tuja yang bertukar perang pada musim bunga akan datang, anda sudah tahu bahawa masalahnya kemungkinan besar bukan kerana musim sejuk yang teruk. Adakah anda pernah menghadapi masalah seperti ini di taman anda? Satu lagi kesilapan ialah mengabaikan pelindungan bahagian yang paling penting, batang pokok itu sendiri. Kita melihat pada kulit tebal pokok ipal atau plum dan berfikir, apa sangatlah yang akan berlaku padanya? Kan ia kuat dan tahan lasak. Keyakinan ini boleh menyebabkan pada musim bunga nanti, anda akan menemui rekahan dalam, rekahan akibat frost dan malah bahagian kulit kayu yang mati pada batang-batang pokok itu. Musuh nombor satu ialah matahari pada bulan Februari dan Mac. Pada waktu siang, di bawah sinaran matahari terik, kulit kayu yang gelap pada pokok-pokok muda boleh memanas sehingga 10 hingga 15 darjah Celsius. Di dalam batang pokok, pengaliran ACE bermula dan sel-sel mula aktif. Tetapi sebaik sahaja matahari terbenam, suhu menjunam dengan mendadak kepada negatif 10, malah sehingga negatif 20 darjah. Sap cair dalam sel-sel membeku serta-merta, berubah menjadi ais dan mengoyakkan tisu kulit kayu. Begitulah terhasilnya rekahan memanjang yang dikenali sebagai rekahan frost. Musuh kedua ialah haiwan pengerat. Tikus dan arnab yang kelaparan pada musim sejuk tidak akan menolak untuk mengunyah kulit kayu lembut anak-anak pokok muda. Mereka boleh menggerogot seluruh lilitan batang pokok yang sama seperti hukuman mati bagi pokok itu. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Jawapannya mudah sahaja. Warna putih. Warna putih memantulkan cahaya matahari, kulit kayu daripada menjadi terlalu panas pada waktu siang. Ini meredakan perubahan suhu yang mendadak dan melindungi daripada terbakar serta rekahan. Pula, perlindungan boleh diberikan melalui jaring khas atau membalut batang pokok dengan ranting konifer. Dengan melakukan prosedur mudah ini, anda sebenarnya meninggalkan anak-anak pokok anda yang tidak berdaya berhadapan sendiri dengan cabaran yang ketika. Sedangkan pada musim bunga, merawat luka pada batang pokok jauh lebih sukar berbanding mencegahnya pada musim luruh. Mari kita lihat tempat paling penting bagi setiap pekebun. Rumah hijau. Hasil tomato dan timun sudah dituai, sisa tanaman sudah dibuang dan rasanya kerja kita dah selesai. Pasti ramai yang terfikir untuk terus tutup pintu rumah hijau dan biarkan sampai musim bunga. Tapi, jangan dulu. Jika anda lakukan ini, anda bukan mengawetnya, malah mengubah rumah hijau anda
menjadi tempat pembiakan penyakit dan perosak yang sangat sesuai. Cuba ingat kembali, apa penyakit yang menyerang pokok tomato anda musim panas lalu? Adakah Phytophthora atau Cladosporium? Mungkin juga pokok timun anda diserang hama labah-labah. Sebenarnya, semua spora kulat, telur dan larva perosak itu tidak hilang ke mana-mana. Ia masih ada pada sisa tanaman, dalam lapisan atas tanah, pada struktur rumah hijau itu sendiri, di celah-celah dan di setiap sambungan. Ruang tertutup rumah hijau inilah tempat paling sesuai untuk mereka berhibernasi. Tiada beku yang melampau, tiada angin kencang dan tiada hujan lebat. Jadi, apa yang berlaku bila tiba musim bunga? Sebaik sahaja matahari mula memancar hangat, seluruh tentera musuh ini akan bangkit daripada tidur dan dengan rakusnya menyerang anak-anak pokok anda yang masih muda dan segar. Anda pasti akan hairan, dari mana datangnya Phytophthora ni lagi, padahal saya beli benih yang sihat dan berkualiti. Sebenarnya, penyakit itu tak pernah pergi ke mana-mana pun. Ia cuma selesa tidur sepanjang musim sejuk di dalam rumah hijau anda sendiri. Jadi, pembersihan dan pembasmian kuman secara menyeluruh pada musim luruh bukanlah satu pilihan tetapi satu kemestian. Anda perlu membuang semua sisa tanaman, mencuci bersih struktur rumah hijau dan yang paling penting, merawat tanah atau menggantikan lapisan atasnya. Memang kerja ini nampak remeh dan memenatkan, tapi percayalah, ia akan menjimatkan banyak tekanan, wang untuk racun perosak dan yang paling utama, menyelamatkan hasil tuaian anda pada masa hadapan. Jadi, adakah anda sentiasa membersihkan rumah hijau anda setiap kali musim luruh? Sekarang kita beralih pula kepada bunga ros, ratu taman yang menawan. Banyaknya kesilapan yang sering dilakukan disebabkan terlalu sayang dan bimbang akan keadaannya. Teori utama setiap pekebun adalah bila cuaca mula sejuk, terus nak tutup. Pelbagai bahan digunakan seperti ranting conifer, span bond atau kotak. Namun, selalunya ini dilakukan terlalu awal, seawal-awal atau pertengahan Oktober, sedangkan pada waktu siang, matahari masih bersinar terik dan suhu masih positif. Anda mungkin rasa sedang menunjukkan keprihatinan, tetapi sebenarnya anda sedang mewujudkan perangkap maut untuk bunga ros itu. Di bawah penutup yang tebal dalam cuaca panas, kesan rumah hijau akan terbentuk. Bunga ros itu bukannya bersedia untuk tidur, dormansi, malah terus bervegetasi. Pucuknya membengkak dan kadang-kadang malah tunas muda mula tumbuh. Tumbuhan itu tidak faham bahawa musim sejuk akan tiba dan tidak menjalani proses pemerasan yang diperlukan. Kemudian, perkara yang tidak dapat dielakkan akan berlaku. Frost yang sebenar dan stabil melanda. Dan pada masa itulah, bagi bunga ros yang tidak bersedia dan terlalu selesa ini, ia menjadi kejutan besar. Pucuk yang belum matang akan serta-merta menjadi hitam dan mati. Tetapi lebih teruk lagi, di bawah penutup itu disebabkan kelembapan tinggi dan kekurangan pengudaraan, penyakit kulat mula berkembang dengan aktif, menyebabkan busuk leher pada pangkal batang. Apabila anda membuka penutup pada musim bunga, anda akan menemui dahan-dahan yang hitam dan diselaputi kulat di bawahnya. Ingatlah, bunga ros tidaklah begitu takut kepada frost, sebaliknya lebih takut kepada busuk leher. Frost ringan sehingga negatif 5 hingga 7 darjah Celsius sebenarnya bermanfaat untuknya. Ia membantu tumbuhan itu mengeras dan memasuki tempoh rehat sepenuhnya. Anda hanya perlu menutup bunga ros apabila suhu negatif yang stabil telah ditetapkan, bukan hanya mengikut isyarat pertama kalendar. Sekarang, kita bincangkan tentang satu kesilapan besar yang sering kita terlepas pandang dalam berkebun.
Selepas kita menuai hasil dan mencabut rumpai, tanah kebun kita nampak kosong dan tidak bermaya. Bukan? Mungkin beranggapan, oh, tak perlu buat apa-apa lagi dengan tanah ni sampai musim bunga nanti. Tapi sebenarnya, membiarkan tanah menjadi padat dan mampat sepanjang musim sejuk adalah satu kesilapan besar yang akan membawa kesan jangka panjang. Pertama sekali, kita telah menyediakan hotel yang sempurna untuk perosak berhibernasi. Kumbang, ulat dawai, ulat pangkas, semuanya akan selesa bersembunyi di lapisan atas tanah, bersedia untuk menyerang akar tanaman anda dengan kekuatan baharu apabila tiba musim bunga. Apabila anda menggemburkan tanah pada musim luruh, anda sebenarnya membawa penghuni-penghuni ini ke permukaan. Di sinilah mereka akan sama ada mati beku akibat frost pertama atau dimakan oleh burung. Ini adalah cara yang paling mesra alam dan efektif untuk mengurangkan populasi perosak. Kedua, tanah yang padat dan tidak diusik sukar menyerap lembapan. Hujan pada musim luruh dan salji yang cair pada musim bunga akan sekadar mengalir di permukaan, bukannya meresap jauh ke dalam ke akar-akar tanaman. Tanah yang telah digemburkan dan dilonggarkan pula berfungsi seperti spen. Ia akan mengumpul lembapan berharga, mencipta simpanan air yang cukup untuk musim bunga. Dan yang ketiga, ini adalah tentang pengudaraan. Akar-akar tanaman, walaupun dalam keadaan tidur, memerlukan oksigen. Tanah yang padat akan menghalang mereka daripada mendapatkan keperluan ini. Penggemburan tanah pada musim luruh tanpa memecahkan gumpalan tanah yang besar ini penting, akan mengkayakan tanah dengan oksigen dan memperbaiki strukturnya. Sepanjang musim sejuk, gumpalan tanah yang besar itu akan hancur menjadi pecahan kecil secara semula, jadi di bawah pengaruh frost dan lembapan. Apabila musim bunga tiba, anda akan memiliki tanah yang gembur, hidup dan sedia sepenuhnya untuk penanaman. Jadi, adakah anda menggemburkan tanah kebun anda pada musim luruh atau anda menganggapnya sebagai kerja yang tidak perlu? Mari kita bincangkan satu kesilapan umum yang sering kita lakukan berkaitan dengan pembantu setia kita, alatan berkebun. Musim bercucuk tanam sudah berakhir. Rasa penat mula menguasai diri dan begitulah gunting dahan yang kotor, penyodok yang tanahnya masih melekat dan penggaru yang bersisa rumput dibiarkan tersimpan di bangsal hingga tahun depan. Pemandangan biasa, bukan? Ini bukan sekadar kecuaian. Sebenarnya, ia ibarat menanam bom jangka yang boleh merosakkan kesihatan taman anda di masa hadapan. Bayangkan anda memotong dahan yang dijangkiti moniliosis atau kanser hitam. Jutaan spora kulat yang tidak kelihatan akan kekal pada mata pisau gunting dahan itu. Sekarang, spora-spora itu bersama alatan. Anda tidur sepanjang musim sejuk. Apabila tiba musim bunga, anda mengambil gunting dahan yang sama dan pergi memangkas pokok yang sihat. Apa yang terjadi? Anda sendiri yang mencucuk penyakit ke pokok itu. Anda menjangkiti satu tanaman demi satu, kemudian hairan mengapa taman anda sakit walaupun sudah diberi pelbagai rawatan. Perkara yang sama juga berlaku pada penyodok, cangkul dan garpu tanah. Pada alatan ini akan ada cebisan tanah yang mungkin mengandungi agen penyebab reput akar atau fusarium. Apabila anda bergerak dari satu petak tanaman ke petak lain, dari satu jenis tanaman ke tanaman lain, anda secara tidak langsung menjadi penyebar utama jangkitan ke seluruh kawasan kebun. Membersihkan dan membasmi kuman peralatan pada musim luruh bukan sekadar isu estetik, tetapi soal keselamatan fitosanitari. Perlu membersihkan semua permukaan kerja dengan teliti daripada tanah dan sisa tanaman, kemudian membasmi kuman menggunakan larutan disinfektan
seperti alkohol, klorheksidin atau persediaan khas. Selepas itu, barulah sapukan minyak pada bahagian logam untuk melindungi daripada karat sebelum menyimpan alatan anda untuk berehat sehingga musim seterusnya. Peraturan mudah ini akan menjimatkan banyak tenaga dan memastikan hasil tuaian yang baik pada musim akan datang. Mari kita bincangkan tentang buah beri yang manis, iaitu strawberry atau nama sebenarnya strawberry taman. Pada musim luruh, selalunya orang melakukan tindakan drastik pada strawberry ini. Mereka akan ambil sabit atau pemangkas dan potong semua daunnya sampai ke pangkal. Logiknya begini, daun-daun lama boleh menjadi punca penyakit, jadi lebih baik buang semuanya supaya daun baru yang sihat dapat tumbuh pada musim bunga nanti. Ini memang logik, tetapi sebenarnya ini menyebabkan tekanan yang sangat besar kepada tumbuhan itu yang boleh mengurangkan hasil tuaian anda dengan ketara. Hakikatnya ialah pada bulan Oktober, malah hingga November, selagi salji belum turun, strawberry sebenarnya tidak tidur atau berehat. Proses fotosintesis masih giat berlaku pada daunnya. Tumbuhan ini aktif mengumpul nutrien, terutamanya gula, yang disimpan dalam rizom dan pangkal batangnya. Ini adalah simpanan tenaga strategiknya untuk menghadapi musim sejuk dan untuk memulakan pertumbuhan pada musim bunga. Berkat simpanan inilah, pada musim bunga nanti, putik bunga akan terbentuk yang merupakan asas kepada hasil tuaian masa depan. Apa yang akan berlaku apabila kita memotong semua daun itu? Kita telah melucutkan bateri suria strawberry itu yang merupakan kilang penghasil makanannya. Tumbuhan itu akan memasuki musim sejuk dalam keadaan lemah tanpa simpanan tenaga yang mencukupi. Pada musim bunga, ia pasti akan menumbuhkan daun-daun baru, tetapi banyak tenaga akan digunakan untuk tujuan itu, sedangkan tenaga itu sepatutnya boleh digunakan untuk pembentukan buah. Akibatnya, pokok-pokok akan menjadi lebih lemah dan hasil tuaian pula akan jauh lebih sedikit. Pada musim luruh, kita hanya perlu membuang daun yang sakit, kering atau rosak sahaja, dan ia perlu dilakukan dengan cermat secara manual tanpa merosakkan pangkal batangnya. Pemotongan semua daun adalah tindakan yang hanya dibenarkan pada ladang yang sangat tua, terbiar dan berpenyakit, dan itu pun bukan pada musim luruh tetapi sejurus selepas musim berbuah. Bagaimana pula dengan anda? Apa yang anda lakukan pada pokok strawberry anda? Kesilapan seterusnya yang sering berlaku melibatkan nadi utama mana-mana kebun organik, timbunan kompos. Ramai pekebun menganggapnya seperti tong sampah serba guna. Apa sahaja yang tumbuh di kebun perlu dikembalikan ke sana. Bunyinya seperti kitaran semula, jadi yang sempurna. Namun, logik ini boleh mengubah timbunan emas hitam anda menjadi bom biologi yang sebenar. Tabiat paling berbahaya ialah membuang tanaman yang sakit ke dalam timbunan kompos. Contohnya, daun tomato dan kentang yang dijangkiti hawar lewat phytophthora. Spora kulat ini mempunyai daya tahan yang luar biasa. Dalam keadaan timbunan kompos yang hangat dan lembap, mereka bukan sahaja tidak mati, malah membiak dengan lebih pesat. Perkara yang sama berlaku untuk daun ipal yang dijangkiti kudis, scab, pokok gooseberry dengan penyakit embun tepung atau bunga phlox yang mengalami bintik daun. Apa yang berlaku akhirnya? Anda menjaga kompos itu sepanjang tahun dan pada musim bunga, anda mengambil baja ini yang penuh dengan patogen penyakit, lalu dengan penuh kasih sayang menyebarkannya di sekeliling tanaman sihat anda. Anda menjangkiti seluruh kebun anda dengan tangan sendiri. Ini sama seperti mengambil ubat yang sebenarnya mengandungi virus.
Peraturan emas ini, hanya sisa tanaman yang sihat sahaja boleh dimasukkan ke dalam timbunan kompos. Semua sisa tanaman berpenyakit, daun yang dijangkiti dan buah yang rosak perlu segera dibakar ataupun dilupuskan di luar kawasan kebun. Tidak berbaloi untuk mempertaruhkan kesihatan seluruh kebun anda demi penjimatan bahan organik yang meragukan. Timbunan kompos anda sepatutnya menjadi sumber kehidupan, bukan sarang penyakit. Adakah anda mengasingkan sisa sebelum memasukkannya ke dalam timbunan kompos? Mari kita bincangkan pula mengenai rumput laman yang menghiasi taman kita. Menjelang Oktober, semangat untuk memotong rumput selalunya mula pudar. Rasa malas menghinggapi dan memang pun pertumbuhan rumput semakin perlahan. Ramai yang tersilap dengan menghentikan aktiviti memotong rumput terlalu awal, membiarkan rumput tumbuh kusut masai dengan ketinggian lebih 10 cm menjelang musim sejuk. Nampak gayanya? Alah, apa salahnya? Nanti musim bunga tumbuh baliklah semua. Namun, anggapan silap ini boleh membawa kepada masalah serius. Apabila salji turun dan menutupi rumput yang panjang, ia akan menekan rumput tersebut ke tanah. Ini akan membentuk lapisan tebal dan lembap di mana peredaran udara hampir tiada. Keadaan seperti ini sangat ideal untuk pertumbuhan kulapuk salji, snow mold, sejenis penyakit kulat berbahaya yang menyerang rumput yang lemah. Apabila salji mula cair pada musim bunga, anda akan dapati tompok-tompok rumput yang tidak cantik, berwarna kelabu keputihan atau merah jambu, melekat dan mati di halaman. Inilah kesan daripada proses pereputan bawah salji. Di kawasan ini akan terbentuk petak-petak botak yang memerlukan masa yang lama untuk dipulihkan dengan menanam semula benih rumput baru. Ketinggian rumput yang ideal untuk menghadapi musim sejuk adalah sekitar 5 hingga 7 cm. Rumput pada ketinggian ini cukup pendek agar tidak mampat di bawah salji dan membolehkan pengudaraan yang baik. Namun, ia juga cukup panjang untuk melindungi sistem akarnya daripada beku. Oleh itu, aktiviti memotong rumput terakhir perlu dilakukan kira-kira 2 minggu sebelum bermulanya frost yang berterusan agar rumput sempat tumbuh sedikit dan menjadi lebih kuat. Janganlah bermalas-malasan. Rumput laman anda pasti akan menghargai usaha anda pada musim bunga nanti. Akhir sekali, kesilapan terakhir dalam senarai kita, tetapi bukan yang paling kurang penting, yang sering berpunca daripada semangat membara seorang pekebun. Musim luruh adalah musim jualan di nursery dan godaan untuk membeli anak pokok idaman. Dengan harga yang menarik memang sukar ditolak. Namun, pembelian dan, lebih penting lagi, penanaman anak pokok dengan akar terbuka pada akhir Oktober atau November adalah seperti bermain rolet kebun dengan risiko yang sangat tinggi. Anak pokok, terutamanya yang berakar bogel, memerlukan masa untuk berakar selepas ditanam. Ia perlu sempat menumbuhkan akar-akar baharu yang akan menyerap nutrien untuk menyokongnya sepanjang musim sejuk dan memastikan permulaan yang berjaya pada musim bunga. Untuk itu, ia memerlukan tanah yang suam. Apabila suhu tanah jatuh di bawah 4 atau 5 darjah Celsius, sistem akarnya hampir berhenti berfungsi dan menjadi tidak aktif, dormant. Apa yang berlaku jika ditanam lewat? Anak pokok itu tidak sempat pun untuk mencengkam tanah. Ia akan mengharungi musim sejuk dalam keadaan akarnya belum kukuh. Pada musim sejuk, ia akan kekeringan akibat angin, beku kerana frost, dan pada musim bunga, air salji yang mencair boleh menolaknya keluar dari tanah. Anak pokok seperti itu sama ada akan mati atau akan menderita sakit untuk tempoh yang lama dan terbantu pembesarannya.
Pada musim bunga, anda mungkin hanya akan melihat sebatang ranting tanpa tanda-tanda kehidupan dan tertanya-tanya apa silapnya. Waktu terbaik untuk menanam anak pokok berakar bogel adalah pada akhir September hingga pertengahan Oktober ketika tanah masih suam tetapi anak pokok sudah bersedia untuk memasuki tempoh rehat. Jika anda terpaksa membeli anak pokok lewat juga, adalah lebih selamat untuk tidak menanamnya terus ke dalam tanah tetapi menimbus sementara akarnya secara condong di tempat yang terlindung dari angin dengan menutupi akarnya dengan tanah dan gambut. Pernahkah anda membeli anak pokok semasa jualan musim luruh? Tetapi yang paling mengejutkan ialah kesan paling dahsyat sering berpunca daripada kesilapan yang pada mulanya nampak seperti tindakan yang betul. Contohnya, pembajaan nitrogen. Anda mungkin yakin sedang melakukan perkara yang baik, sedangkan sebenarnya anda merangsang pertumbuhan pucuk muda yang akhirnya akan mati beku, atau menutup pokok ros terlalu awal. Niat anda adalah untuk melindunginya, tetapi sebenarnya anda mewujudkan keadaan di mana ia boleh mereput. Ini satu plot twist yang tak disangka apabila niat baik anda untuk menjaga sebenarnya memudaratkan tanaman. Ancaman tersembunyi seperti inilah yang menyebabkan kerosakan paling teruk. Kerana pada musim bunga, nanti anda akan mencari punca pada cuaca atau penyakit, sedangkan ia sebenarnya berpunca daripada tindakan anda pada musim luruh. Jelaslah, Oktober bukan masa untuk berehat, tetapi bulan untuk perancangan strategik. Setiap tindakan anda sekarang adalah pelaburan demi kesihatan dan keindahan taman anda yang akan berbaloi berkali ganda pada musim bunga nanti. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika anda mendapat sesuatu yang bermanfaat, sila like dan jangan lupa untuk subscribe saluran kami agar tidak terlepas tips-tips baru. Sekarang, soalan untuk anda. Antara kesilapan yang disebut tadi, yang manakah pernah anda lakukan sebelum ini tanpa berfikir tentang kesannya? Kongsi pengalaman anda di ruangan komen. Mari kita belajar bersama.